Kita dah sambal dia dengan ayam. Dia attack terus lidah kita. Rasa pedas. Hari ni saya nak order ayam gepuk. Katanya pedas. Jom kita tengok pedas kita pedas. Kita rebus selama 45 minit lah. Ayam kita memang hari-hari kita rebus guys. Sebelum masuk kerja, kita pukul 3 dah start rebus. 1 jam kita rebus ayam, kita rebus daging semuanya. Pukul 4 baru kita start buka kerja. Semuanya dah siap. Memang masih panas-panas betul. Kita goreng pun langsung kita goreng sekarang guys. Kita tak goreng semalam ke, 2 hari lepas kita langsung goreng hari ni juga. Bila ada order, kita langsung goreng. Guys, ayam gepuk kita pun dah sampai. Mari kita try rasa. Didatangi sekali dengan ayam. Kita ambil peha kali ni. Kita ada tahu goreng, kita ada tempe goreng, timur dengan kobis goreng. Saya dah tengok dia punya marinate ayam dia tu memang sempurna. Dia dah goreng pun dengan perfection sekali. Boleh tengok dia punya juicy dia. Jom kita dah sambal dia dengan ayam. Dia attack terus lidah kita. Rasa pedas. Pedas berbina. Dia pedas tu tapi rasa nak lagi. Boleh cek. Memang pedas tapi padu dan power. Sambal dia memang tak rasa kat tempat lain. Memang sambal dia rasa paling unik. Ayam gepuk yang paling unik kat sini lah rasa dia. Pedas tapi dia rasanya kalau orang yang favorite ke pedas memang akan suka rasa sambal ayam gepuk ni. Terasa dia punya kobis goreng. Rasa dia punya manis kobis tu memang padu. Kalau korang tahu, resepi ayam gepuk ni memang datang daripada Indonesia. Tapi biasalah orang Malaysia ni kan, kita makan dengan ayam gepuk dia dengan gajus ni memang perfect. Nasi yang datangi dengan bawang goreng. Cari dia dengan sambal dia yang pedas tapi pair dengan sup. Memang rasa dia ngam foi. Perfect sekali rasa dia. Okey, dah. Kamera off. Saya dah makan ni. Dah lapar gila ni. Dah.